Si Pitung bertekad sejarah dipahat. Cakapnya gagap, lidah bercabang. Air kuning ini lahirlah si Pitun Modeng. Memperbodohkan orang ramai. Ada orang yang cakap bohong. Dia ayat kuning ni tamatkan. Jadi tak mau bodoh orang marah. Berkiblatkan orang macam itu. Cukuplah. Jadilah. Assalamualaikum. Salam sejahtera. Kembali sekali lagi bersama saya dalam rancangan Speak Up with Halim Romli. Sanusi buat hal lagi. Kali ini dia mohong lagi. Kononnya pakar sejarah, tapi dia kantoi sejarah di depan walaun-walaun dia semasa melancarkan pilihan raya PRK di Air Kuning baru-baru ini. Beliau memperkatakan tentang watak si Pitung yang kononnya menjadi hero di kalangan orang Perak yang dikatakan memainkan peranan penting dalam jelas sejarah semasa pembunuhan J.W. Bush, orang kanan Datuk Maharaja Lela kononnya. Tapi hakikatnya si Pitung sebenarnya adalah seorang pahlawan Betawi Indonesia yang dikatakan menjadi legenda sosok pahlawan ataupun Robin Hood Indonesia. Dan dia hidup di zaman kolonial Belanda dan dikenali kerana mencuri daripada orang kaya untuk dibahagikan kepada rakyat miskin. Itu si Pitung. Kalau Sanusi rajin buat search dalam Google, dalam Dixit ataupun Chat GPI. Tapi di depan walaun, dia sanggup mempodohkan diri dia sendiri. Ini cerita si Pitung oleh Muhammad Sanusi semasa berceramah melancarkan jentera pilihan raya PN di PRK Air Kuning minggu lepas. Dengar. Saya kat atas kursi tu. Ini pantun semangat sikit tuan-tuan. Pantun. Perak berdaulat, bumi berkat. Si Pitung bertekad sejarah dipahat. Sumpahnya lain yang wak pi buat. Harapkan dacing roket yang dapat. Cakapnya gagap, lidah bercabang. Parti Keramat hancur dilacur Presiden. Siapa tu Zahid tu Nyawa ditagih melutut, sahabat sendiri dibuang. Air kuning ini lahirlah si Pitun Modeng. Woi, si Pitun Modeng. Si Pitun pula, si Pitung. Woi, Sanusi. Kau ni memang betul banggaplah sejarah lah. Ini cerita dia, dengar. Si Pitung ni siapa tuan-tuan? Generasi muda di Perak ni mungkin tak kenal lagi si Pitung. Ya, tak ada siapa yang kenal. Hang seorang aja bohong. Hang tahu, hang kenal. Sebab dalam buku sejarah lah ni tak ada dah tulis cerita si Pitung. Memang tak ada. Si Pitung ni adalah budak kepada Datuk Maharaja Lela. Okey, dia dalam sejarah Maharaja Lela, Datuk Maharaja Lela. Dia bukan si Pitung, si Putung. Okey, dan dia bukan sebenarnya yang menjadi hero. Dan mengikut sejarah, si Pitung bukanlah yang sebenarnya membunuh J.W. Bush ini. Dikatakan orang yang sebenarnya adalah Pandak Induk. Walaupun ada penglibatan si Putung ini. Tapi yang sahnya bukan si Pitung. Si Pitung adalah orang Indonesia Betawi, weh, manusia. Okey, pakar sejarah, graduate dalam sejarah, tapi menentang penjajahan Inggeris. Kebetulan pada masa itu Presiden British di negeri Perak ni namanya J.W. Bush. Mula British masuk untuk mengauk kekayaan Bijih Timah dengan perjanjian Pangkal 1824, mula campur tangan British di Perak
mulalah British mengenakan undang-undang dan peraturan demi mengaut kekayaan rakyat negeri Perak, bawa balik ke England. Tuan-tuan sekalian, Datuk Seri Maharaja Lela ni mufti negeri Perak. Mufti. Tahu, ya? Marah kepada penjajahan Inggeris, mengangkut kekayaan negara ini balik ke England, memperbodohkan orang ramai, kononnya datang untuk membantu menyelesaikan pertelagahan. Ya, sama dengan hang datang ke Perak untuk membodohkan orang Perak walaun. Orang Perak tak akan diperbodohkan. Mungkin walaun tik je. Orang bijak taruh si hang muhung. Orang Perak tak akan tertipu. Kita tengok keputusan PRK nanti. Menyelesaikan isu kongsi gelap, menyelesaikan isu perbalahan orang-orang besar di Perak pada masa itu. Sebenarnya mereka ingin menjajah negara ini. Dan Datuk Seri Maharaja Lela mengerahkan si Pitung untuk bertekad menamatkan riwayat J.W.W. Bush. Dan disitulah sejarah perjuangan anak negeri Perak menyelamatkan negeri ini daripada dijarah dan dijajah. Tuan-tuan sekalian, orang Perak bukan koman. Negeri ini negeri berdaulat. Ya, orang Perak bukan koman macam hang. Sebuah negeri kaya dan hebat. Ada pula orang-orang yang hebat. Tuan-tuan, ya, kecuali orang Kedah, ada orang-orang yang Perak yang tak boleh pakai. orang Perak jangan kasih malu. Ada orang yang cakap bohong, sumpahnya lain, buatnya lain. Ya, orang-orang Perak sepatutnya jangan biarkan orang seperti ini datang buat bohong di negeri Perak, buat malu. Sepatutnya halau dah keluar daripada Perak. Jangan datang duk bagi ceramah, duk buat cerita bohong, duk buat cerita sejarah tak betul. Ada di Perak ni, malu tak? Malu. Lebih pada Bush lagi. Orang macam tu, tuan-tuan kena hantar si Pitung di ayat kuning ni, tamatkan. Ya. Jangan dia bagi masuk lagi mak ni. Nak kata riwayat tak boleh lah. Lagi dia rakam, dia kata Lucy suruh bunuh orang lah. Puak lah ni. Kiasan tak hati. Mereka betul bendoi macam pembaris. Macam hang makan pembaris. Tak keluar-keluar lagi. Titik-titik hitam inilah yang menjadikan hang suka cakap mohong. Kiasan. Ngaji tak mau, bodoh, marah. Cakap tak hati. Tuan-tuan sekalian, tamatkan saja penipuan ini. Kalau orang boleh bersumpah dengan nama Tuhan, hari ini bersumpah, besok dilanggar. Tuan-tuan nak taruh ni? Kalau boleh janji segala macam janji, langsung tak tunai dengan segala macam alasan, pihak swasta punya kerja, aku baca teks. Inilah orang ni, orang Kedah. Oi, nak simpan lagi kau orang Kedah ni? Harap-harap cepat-cepatlah tenang keluar ni. Dia ada di Perak ni. Rakyat Perak lah patut mengajar orang macam itu. Matikan saja parti dia. Jangan duk biar dia main sikap Perak ni. Malu, memang memalukan. Tamatkan penguasaan penipu, pembohong, pelanggar sumpah ini. Cukup. Ya, hentikan. Ni, pemohong nombor satu negara ini. Hasut nombor satu negara. Hentikan orang Perak, orang Kedah. Itulah orang UMNO. Rakan-rakan, adik-beradik kita semua. Berkiblatkan orang macam itu. Cukuplah. Jadilah si Pitung. Si Pitung sekarang ni. Cukuplah, Sinusi. Sinusi cukup. Tak payah video tetap orang lah. Ambil sebatang pensel, pangkah di kertas undi. Boleh tuan-tuan? Pangkah apa? Jangan lupa pengakhiran si Pitung yang mana Belanda berjaya menangkapnya dan mematikannya menggunakan peluru mah. Orang yang dikatakan kebal. Namun itulah kisahnya tetap hidup dalam cerita orang-orang Betawi Indonesia. Tapi itulah apa yang kita boleh berkatakan bagaimana
Mak Sanusi yang hebat kononnya dalam pakar sejarah ni pun bangang. Ya, kalau kita search dalam Google ke, dalam DeepSeek ke, ChatGPT ke, semua ada keluar siapa si Pitung. Tak ada si Pitung di negeri Perak. Ada pun si Putung. Tapi itulah kesian orang Perak. So, pengundi-pengundi di PRK Air Kuning, tolong jangan jadi nasib seperti si Pitung dalam pengakhiran hidup dia. So, berhati-hatilah. Jadilah orang bijak. Jangan jadi orang bangang, orang pelak macam orang seorang kat Kedah. Okey, PRU nanti. Dalam PRN nanti kita percaya orang Perak, orang Air Kuning jauh lebih bijak untuk memilih siapa wakil mereka untuk dihantar mewakili dalam DUN negeri Perak. Sanusi tak payahlah duk datang pergi buat ona, buat kacau di negeri Perak. Ingat apa yang dinasihatkan oleh Sultan Selangor. Berhati-hati bila datang ke negeri orang, buka mulut. Ini pun nampak ada bahagian-bahagian lagi dalam ucapan dia dalam kempen ini pun banyak menyakitkan hati, banyak berusulkan hasutan dan buang ajar. Terima kasih kerana sudi bersama saya sekali lagi dalam Speak Up with Halim Romli. Jangan lupa untuk subscribe, share, like dan jangan lupa untuk cek-ceklah produk yang saya upload dekat bawah tu melalui affiliate saya dengan Shopee. Jangan lupa juga bantu dana Super Tank dan jadi ahli HR. Sekian dulu. Terima kasih. Selamat berpuasa, berbuka puasa daripada saya, Halim Romli. Kita jumpa lagi